Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan tunjukkan macam mana kita nak create menu yang berada di sebelah tepi. Contohnya, ni dah ada kehadiran Koku. Okey, sekarang ni saya nak buat menu untuk pelaporan program, pelaporan PLC, pelaporan kejayaan, pelaporan mingguan, co-curriculum dan sebagainya. Jadi kita namakan sebagai pelaporan. Okey, kita kena masuk sebagai admin terlebih dahulu. Log masuk, masukkan username dan password admin. Okey, kalau kita nak buat folder dulu pun boleh. Urus menu sistem. Ni kita buat folder lah supaya contohnya kehadiran untuk kelas core dia berada dalam folder kehadiran. Okey, sekarang ni saya nak buat folder pelaporan. Okey, ini adalah pelaporan. Jadi dalam pelaporan ni ada pelaporan co-curriculum, ada pelaporan program, aktiviti, kejayaan. Okey, kita simpan terlebih dahulu. Okey, dah simpan, kita drag letak bawah. Kat mana kita nak letak pelaporan? Contohnya kita nak pelaporan ni berada di bawah kehadiran. Okey, kehadiran dan kita simpan. Okey, dah simpan, kita pergi bahagian modul, urus modul dynamic. Klik. Okey, kat sinilah rekod murid dah ada. Okey, kita cipta modul baru. Yang ni pelaporan program contoh. Nanti ada pelaporan program, pelaporan kejayaan, PLC, pelaporan program. Okey, kat sini kita item-itemnya kalau contohnya tak cukup, kita boleh tambah kolom. Kalau tengok ni, okey, ini adalah kolom. Contohnya kita nak tarikh mula, tarikh tamat, boleh masuk kat sini lah. Okey, tajuk, kategori dan sebagainya dah ada. Jadi kalau dah puas hati, kita turun bawah. Okey, nak ruang tanda tangan ke tak? Kalau tak nak, tidak. Okey, fungsi cetak nak tidak? Kalau nak, cetak. Ada cetak penuh dan OPR. Okey, kita simpan. Okey, itu untuk kita wujudkan folder dan menu. Okey, kita pergi bahagian urus menu sistem. Okey, jadi kita letak semula yang pelaporan program kita tadi masukkan dalam folder pelaporan. Okey, contohnya pelaporan program tak ada lagi, kita kena refresh. Kalau lambat, kita kena refresh lah. Sepatutnya dia ada modul dynamic yang kita baru buat tadi kat sini. Kalau dia tak masuk ataupun masuk lambat, dah ada lah. Pelaporan program, klik, kita masukkan dalam pelaporan. Okey, kita simpan. Okey, bila kita simpan, nanti akan ada satu folder pelaporan. Pelaporan program yang berada di menu ni akan hilang lah. Okey, kalau kita lihat ni, pelaporan, ada pelaporan program. Nanti kita akan buat lah pelaporan kejayaan, pelaporan co-curriculum, pelaporan PLC dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat sini, menunya dah ada lah. Kita boleh tambah, record. Okey, dan kita masuklah. Ni adalah data-data yang kita boleh masukkan. Boleh masukkan pautan dan sebagainya. Okey, itu untuk kita tambah menu. Sub menu. Ada menu utama dan bawahnya adalah sub menu. Kalau kita nak ada sub menu, bawah program, boleh. Masih boleh masukkan sub menunya. Okey, itu adalah perkongsian kita macam mana nak buat pelaporan program. Sama dengan pelaporan kejayaan, pelaporan PLC dan sebagainya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.